Saya nak buat satu kiraan yang ramai owner bisnes tak pernah buat. Ikut data Dosem tahun 2024, produktiviti buruh SME adalah RM80,507 seorang setahun. Kita bahagikan 80,507 dibahagi 250 hari kerja. Lebih kurang dalam RM322 sehari. Kita bahagi 8 jam, lebih kurang RM40 sejam. Sekarang, kalau seorang staf anda habiskan 2 jam sehari untuk kerja admin manual, isi invoice, track cuti dalam fail, semak perbelanjaan, anda kehilangan nilai RM80 sehari untuk satu orang sahaja. Setahun, lebih RM20,000 seorang. Bukan duit yang keluar dari akaun anda secara langsung, tapi nilai masa yang hilang. Masa yang sepatutnya digunakan untuk kerja yang betul-betul jana produk pendapatan dan produktiviti. Beta Office Sheets ada untuk pendekkan masa admin tu. Invoice, auto kira, cuti, double klik, isi, perbelanjaan auto categorize, WhatsApp pelanggan satu klik. RM37 sekali je bayar. Kos template berbanding kos masa yang berterusan, anda pilih mana satu. Boleh dapatkan link di bawah.